Hai. Orang lain nak buat kamera, dia pun nak buat kamera. Video ini dibawakan khas oleh Pixel Distribution, one of the leading distributor for professional video products in Malaysia. Assalamualaikum, kembali lagi dalam channel Datuk Lin. Aku Jasmine Muazzin, a Holy Land brand friend untuk Malaysia. Walaupun aku brand friend, tapi aku ada skeptical sikit apabila Holy Land keluarkan a new camera, kind of webcam yang nama dia Lyra. Sebelum ni ada Venus Air, Venus version 2. Aku pernah pakai. Niche dia lebih kepada online selling. Dan aku punya niche pula towards professional, something like that. So, aku tak nampak keperluan selain daripada kalau aku nak main MCP, dia sebagai dummy cam lah. It can do the job done. So, tanpa berlengah lagi, jom kita explore Holy Land Lyra. Aku dapat produk ni sebelum dia launch lagi, tapi aku terpaksa keluarkan video ni lambat sebab ada banyak lagi kerja-kerja lain yang aku nak kena buat. So dekat sini dia tulis Lyra 4K UHD Ultra HD Webcam. Dia memang dah pergi kepada spek confirm a webcam. Tapi apa yang aku nak highlightkan dekat sini, dia ada mention is a 4K resolution, pro grade sensor, hi-fi sound. Yes, dia ada built-in sound. Dan AI noise cancelling, latest teknologi daripada Holy Land, auto tuning dan auto framing. Right? So once korang buka dia, korang akan dapat beberapa barang. Okay, USB-C to USB-C dan adapter ke USB-A. Sepanjang aku test, korang memang kena pakai this cable untuk tak nak ada apa-apa further issue lah. Korang akan dapat magnetic base. Dia bolehlah gerak-gerak macam ni. So ada pelbagai cara yang korang boleh attachkan dia. Dan dia magnet sini magnet. Dan dekat dalam tu korang akan dapat Holy Land Lyra. Bentuk dia, ya aku faham, dia memang buat kita macam salah faham. Dia macam action cam, tapi dia bukan action cam. It's a 4K f1.8 1/1.5 sensor. So basically dia lagi besar daripada standard sensor untuk webcam. Dekat belakang ada USB-C untuk power up dia. Dan dekat sini ada safety features di mana kita boleh tutup dia punya lens. Okay. Macam tu. So bila kita tak guna, kita boleh tutup. Bila kita nak guna, kita boleh buka. Okay, kat sini magnet, okay, untuk horizontal, dan korang boleh juga vertical, something like this. Tapi untuk kegunaan aku tidaklah pandang kepada benda ni saja, tapi dia boleh attach kat sini. Okay, boleh dapat angle macam ni. So simple je nak pasang dia. Korang connect USB-C dengan USB-C dekat PC. Dalam dia punya buku guideline, aku rasa benda ni je penting. Make sure that korang dah download dekat korang punya PC, dipanggil Holy Studio. Korang pergi je dekat official, pergi dekat Lyra, dan pergi dekat bahagian download kat sini. So dekat sini dah ada dah Holy Studio. So aku dah install dekat sini. Of course dia akan terus connected. Yes, dia akan terus connected macam tu. Kita ada dia punya magnetic base ni, simple as that. Kita just buka dia macam ni dan sangkut dekat atas kita punya monitor. Okay, nampak macam biasa sangat lah. Tapi dekat sini aku memang nampak dia very crystal clear. Dan korang boleh nampak dia ada petak kat sini. Dia searching aku punya face. Dia ada face detection. Sebab macam boring sangat, jadi kita samakan dengan setup kita yang tadi tu. Kita letak warna merah sikit lah belakang. Kat sini aku ada key light dekat sini yang aku boleh adjust. For example, aku letak kat sini. Yes. Korang boleh check dekat tepi ni ada focal length. Everything ada dua je. Buat masa sekarang ni ada dua je. Dan aku nampak wow, dia cantik lah. Dia ada tone yang sangat cantik.
Okay, so dekat sini kita ada setting focal length, which is kita boleh zoom. Okay, boleh zoom. Bila dia zoom ni, okay, bila dia zoom ni aku rasa dia, because it's a digital zooming. Okay, sebab dia digital zooming yang membuatkan aku rasa macam pecah. Tapi aku suka gila efek tu. Okay, efek tu aku suka. Kalau korang tengah buat live streaming ke, ataupun korang tengah buat meeting ke, the best lah nak buat benda tu. Okay, dekat sini kita ada anti-flicker, image control, aku resetkan dulu. Okay, ini original punya. And then kita boleh setting lah. Okay, shutter speed, boleh shutter speed Wow. And then dia ada ISO. Okay, aku terangkan sikit. Okay, ada ISO dia, aku turunkan lah satu, bagi dia terang sikit. And then aku akan main 800, something like that. And then white balance korang boleh adjust. Okay, korang boleh adjust nak ke bluish or ke greenish, ataupun is a normal 5000. And then korang boleh control aperture sebab dia 1.8 aperture. Korang boleh control contrast, saturation and sharpness. Daripada apa yang dekat sini, sebenarnya dia tak menepati aku punya cita rasa sebenarnya. So aku mungkin akan kurangkan sikit contrast, saturation up sikit, sharpness, yes, auto lawa. Nice. Dan next dia ada this one. Is the, so far sekarang ni dia ada features, aku rasa dia akan keluar update banyak. Okay, dia ada smart framing. Okay, so dia akan maintain aku dekat center. Still recording? Yes. So dia akan maintain aku dekat center je. Try. Okay, aku on the smart framing. Betul tak? Okay, kita tengok dia boleh follow aku sampai mana. Dia tak nampak muka aku. So dia tak nampak muka aku, dia tak boleh detect. Jadi aku kena turun sikit. Wow. Ni dah limit dia kan. Tapi nice. Tak boleh lari tu. Tapi tak boleh detect. Laju. Laju. Aku nak test dia punya autofocus lah. Sekarang dia fokus kat aku. And then kita letak. Acceptable. Okey lah. Okey. Of course lah, korang kena tahu limitation untuk live, untuk webcam. Cahaya betul, dia boleh detect dengan baik. Sekarang ni dia tengah buat smart framing tu, dia akan zoom aku. So aku off the features dan aku pergi kepada aku pergi kepada ni paling wide lah. Sekarang fokus muka aku. Okey. Paling dekat dia boleh fokus. Okey, ni dah tak boleh ada. Of course, setiap kamera, setiap lens dia ada minimum fokus dia. Minimum focus distance. This one lah. Ikut kotak tu. So, lebih kurang kat sini. Okey. Kita fokus kat muka aku. Fokus kat barang. Acceptable. Dan lens breathing dia pun quite nice. Acceptable. It's a webcam. Of course, kita kena pergi ke PC dan work with the software, everything. But right now aku nak test dia untuk masuk ke dalam MCP. Of course, kita ada a switcher from YOLO Box.
It's very compact. The first version of YOLO box. Dekat atas ni dia ada USB support untuk input. So kita pergi dekat monitoring dan let's go. Kita try input dan kita cucuk dekat Lyra. So nyala mat. Done guys. Aku terus dapat input daripada Lyra terus. Tapi tak dapat smart framing. Bila dekat sini 4K, masuk dekat sini dia memang support sampai 1080p saja. Aku nampak dia memang crystal clear. Very crystal clear. So tak ada masalah untuk Lyra directly masuk dekat aku punya switcher. Tapi switcher tu dia memang support for USB. Dia memang untuk baca webcam. So ada lagi satu test yang aku akan buat. Stay tuned. Impian menjadi filmmaker sejati dari hati ke lensa kisah jadi reality. Review ikhlas daripada pakar hakiki, bukan sekadar trend tapi tiada inti. Review dengan pengalaman dan ilmu. The Two Lane by Two Lane Signature. Jom subscribe sekarang. Oh na 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 na. The Two Lane. Impian menjadi filmmaker sejati dari hati ke lensa kisah jadi reality. Review ikhlas daripada pakar hakiki, bukan sekadar trend tapi tiada inti.